Assalamualaikum saudara-saudari, saya Bil Hafiz. Kembali lagi kita dalam Diary Ramadan Sirim QAS. Hari ini, jom kita fahami dengan lebih lanjut tentang solat tarawih. Apa kelebihannya dan bagaimana cara untuk melakukan dengan betul. Apa itu solat tarawih? Solat malam khas di bulan Ramadan. Hukumnya sunat muakkad. Keutamaan solat tarawih: menghapuskan dosa yang lalu, mendekatkan diri kepada Allah. Solat sunat paling utama dalam bulan Ramadan. Cara melakukannya adalah berjemaah atau bersendirian. Berjemaah lebih afdal. Kunut witir disunatkan 15 malam terakhir. Jumlah rakaat, ianya tiada bilangan tetap, boleh dilakukan 8 rakaat 3 witir dan lebih afdal 20 rakaat 3 witir. Tertib solat, ia boleh dilakukan 2 rakaat kemudian salam. Selain itu, witir boleh dilakukan 2 tambah 1, 2 salam atau 3 rakaat 1 salam. Solat bersama imam hingga selesai mendapat pahala solat sepanjang malam. Selepas witir, masih boleh bangun untuk solat tahajud tanpa mengulangi witir. Jadikan Ramadan lebih bermakna dengan solat tarawih. Semoga kita semua diberkati. Jangan lupa kongsi supaya lebih ramai mendapat manfaat dari video ini. Saya Bil Hafiz, jumpa lagi kita dalam next episode. Assalamualaikum.